Hah? Salah. Jalan dia masuk hutan. Kat Kuantan ke ni? Salam sejahtera. Abang sekarang berada di Kuantan. Oh, tengok adik-adik tengah main kolam renang syok je kan. So, sekarang ni Abang berada di Berserah Kuantan. Okey, sebelum Abang bercerita, Abang perlukan pertolongan korang semua untuk bagi idea kat Abang. So, korang komen kat bawah. Korang rasa pembukaan video Abang mana yang best? Sebab Abang sekarang selalu salam sejahtera, selalu yang tu je. Kan? So, Abang nak korang try fikir kan. Apa-apa je lah yang ada kaitan dengan Abang, okey juga. So, korang komen kat bawah. Kalau Abang pilih yang terbaik, Abang bagi ganjaran. Ni betul jadi tak tipu. So, yang korang komen yang the best, Abang bagi ganjaran korang. Tak kisahlah dalam segi Abang beli korang headphone ke, beli earphone ke, bagi duit kat korang ke, macam duit raya macam tu, ampau, boleh juga. So, korang komen kat bawah, bagi idea kat Abang. So, sambung cerita sikit. Hari ni Abang dekat Kuantan, Berserah. Nama kat sini Berserah. So, Abang ni dengan Abang punya kawan-kawan pekerja. Sebab hari ni ada team building. And sekarang ni Abang tengah ada free time, tengah fikir nak pergi mana kan. So, Abang tanyalah staff hotel kat sini. Dan mereka cakap kat sini ada satu tempat ni, nama dia Siba Seafood. Dalam 10 minit macam tu dari sini, drive kereta. So, Siba Seafood ni dia seafood, celup tepung. So, ketam celup tepung goreng, sotong, macam-macam lah macam-macam. So, yang tu Abang nak pergi tempat pertama. Lepas tu Abang nak pergi ke satu tempat ni. Diorang cakap tempat ni tersorok sikit. Korang boleh ambil gambar dengan penyu. Bukan penyu betul-betul, tapi penyu ni dia batu dia, rupa dia macam penyu. Dan batu ni pula bukan yang kecil-kecil apa, tapi besar, memang besar batu tu. Wow! So, sekarang Abang nak pergi dua tempat tu. Mula-mula Abang singgah pergi makan kat Siba tu. Lepas tu terus pergi ke tempat penyu. Dan juga kalau korang ada idea-idea untuk Abang nak pergi mana di Kuantan, korang bolehlah komen kat bawah. Abang nak tahu juga nak buat apa kat Kuantan ni. Sebab tengah fikir lagi nak buat apa esok pula kan. Nak jalan-jalan. So, hari ni Abang pergi dua tempat dulu. Esoknya tak tahu lagi. Maybe pergi ke Teluk Cempedak kot. Wih, tiba-tiba rasa nak berenang pula. Tapi mungkin lepas Abang pergi ke tempat penyu, Abang balik nak berenang. Okay. Jangan buang masa, ikut Abang. Kita pergi ke makan dulu. Let's go. Abang pergi ke penyu tu, Abang nak cuba tempat makan di Pantai Batu Hitam. Sebab kat sini orang cakap antara tempat lepak yang best dan banyak kedai-kedai makanan. Jom kita singgah sekejap. Okey, dah sampai. Ada nasi lemak Pad Thai ke Pantai ni. Ni Siba. Ramainya orang. Ramainya orang. Peratur panjang Jom, sampai sini. Sampai ujung. Kalau berangin macam ni, main layang-layang. Dia yang best kat sini kan, dia punya angin dia kuat So, korang duduk kat tepi pantai ni, korang makan dia punya loceng memang nikmat serius lah. Agak panjang tapi dah sampai kan, kena beratur jugalah. Okay, jom.
satu lagi. Cucu dah satu. Ketam bagi yang paling kecil RM15 Okey. Ketam. Sedap. Kan tadi adik nak jual dengan abang ke apa ni? Boleh je. Satu ketam RM1. Dia nak jual abang satu ketam RM1. Masalah dia ketam kecil. Kecil ni nak jual RM1 satu. Rugi ni abang ni. Bagus boleh jadi businessman nanti. Okey, jom kita terus pergi ke tempat penyu. Hai. Wey, jumpa lagi. Jalan dia masuk hutan, korang jangan datang sebab Abawi rasa macam tak selamat. Jalan nak masuk ni memang dalam dan Abawi rasa salah, tak boleh. Alamak, mana ni? Okey, korang janganlah search penyu besar Kuantan kat Google sebab tu ialah alamat yang salah. Kita berhenti dulu tanya kat kakak dengan abang ni, kat gerai ni, gerai warna biru. Kak tu tanya kat mana yang penyu besar tu kat mana? Masuk ni kanan. Oh, masuk sini. Saya masuk kat sana tadi. Patutlah. Saya nak air satu lah. Yang mana? Ada air apa? Saya nak coklat satu. Berapa ringgit RM3 je. Okey, masih Apa? Sekarang pukul 3 petang pun dah ramai orang datang. Adik nak pergi tempat penyu kat mana, Dik? Sana. Kat mana? Sana. Jauh tak berjalan? Boleh tahan jugalah. Boleh tahan? Masuk hutan, jangan masuk ke pantai. Masuk ke hutan? Sana. Kena panjat bukit ke? Bukan, ini straight je, nanti dapat lorong. Okey, Tak boleh sesat kan? tak bisa. Confirm Apa? Kalau abang tak keluar lama dalam sejam nanti boleh call apa ni. Ada resort. Okey, baiklah. Tengok air jelly. Itulah kawasan pantai dia. Hey, hai. Baby tak boleh kalau ada orang tegur. Kena pergi singgah kejap. Pak kakak ni jual lokcil. Ke batu sana. Hai. Bebe mari buat ni. Campurlah pedas manis. Boleh je. Jom. Bergambar. Jangan sikit. Sarah, 1, 2. Okey dah. Okey, boleh. Terima kasih. Sama. Abang kat dalam yang baju putih dia cakap berjalan nak pergi tu boleh tahan jauh juga. Jauh mana tu Abawi tak tahu. Sebab tu Abawi ready dengan air coklat bersama dengan air loceng. So dia jalan nak pergi tempat penyu tu, dia ada dua jalan. Satu tempat di luar facing matahari, dia macam panas sikit. Satu lagi kat dalam, sejuk sikit, teduh. Tapi yang nak sampai penyu tu laju tu kawasan panas. Yang Abawi tengah berjalan ni lah. Laluan sini dengan laluan kat sini. Kat dalam dengan kat luar. Boleh tahan jauh juga. Nampak tak kat depan tu yang berjalan semua.
Oh, angin. Woo! Abawi rasa Abawi dah nampak penyu tu. Korang, penyu ni, sekejap, tu penyu dia perbuat daripada batu ke penyu tu dia perbuat daripada apa? Nampak tak penyu kat depan tu? Ni dah separuh jalan lah, Abawi rehat dulu lah. Tak makan lagi ni. Campur pula dengan manis masam. Manis masam pula, pedas manis. Lama. Abang ingat kan tak ada orang sini tau. Serius. Korang tak nampak tapi dah nampak. Mana? Tak boleh buang masa dah. Kena pergi secepat yang mungkin. Lepas ni nak bergambar tak cantik pula kan. Penyu. Wow. Okay, Abang dah tahu dia penyu sebenar pula. Dia batu yang betul Dan lepas tu batu tu besar. Corak batu tu dia macam penyu dengan kepala. So jadi Abang rasa ada orang dia pergi warna dia punya batu tu jadi macam kepala penyu. Serius, memang cantik. Macam ni lah bergambar. Orang-orang Kuantan ada tak sini? Cuba adik, tahu tak tempat ni? Ke korang tahu Abang tak tahu? Alamak, malu lah pula Macam syok sendiri pula. Tu kepala dia. Ingatkan jalan jauh ni boleh juga burn calories kuruskan badan sikit ke. Dah makan dengan loceng 5 batang tadi. Oh, dia nampak dia punya shell lagi, tahu tak? Wow. Allah. Dah sampai penyu ni. Kita berjalan sikit lah. Jauh dah berjalan ni. Nampak tu? Work of Project 06 collab dengan Tourism Pahang. Tourism Pahang ada collab dengan pelukis. Cantiknya pemandangan sini. Tapi ni Abawi naik ni tak ada orang naik tau. Sebab Abawi nak ambil video bagi cantik pemandangan. So korang janganlah naik sini sorang-sorang. Bahaya juga ni. Cantik tu. Wah. Macam kat Pulau Redang. Kejap, Abawi confused. Abawi dekat Kuantan ke ni? Tengok tu. Wow. Abawi ingatkan Abawi seorang je naik tinggi ni. Ada orang naik yang paling tinggi ambil video. Tiba-tiba rasa macam best pula. Ush. Orang ingatkan orang ni macam Lion King Budak-budak tu dia main macam bertolak, gurau-gurau bertolak tu macam tak kena sikit untuk Abawi. Kan betul-betul salah tolak kalau jatuh macam mana. Kan? Sebab dia bila nak bergurau tu dia kena tengok juga tempat dia. Kalau korang kat atas sekali macam tu, batu tu jatuh tu terus batu-batu semua. Korang nak main bertolak-tolak macam tu, kalau batu licin macam mana? Berlumpur kan? Itu kadang-kadang kena fikir jauh juga. Tak boleh macam nak bergurau kan. Dia takkan tempat dah. So korang kalau nak bergurau, tengok sikit lah tempatnya mana nak bergurau. Tu penyu juga Ini penyu tapi dia macam mini punya penyu. Penyu juga kan? Tak apa, Abawi pergi dekat sikit. Tadi Abawi tengok ramai orang kat atas tu kan, ambil video. Abawi tanya abang tu, cantik ke pemandangan kat sini? Abang cakap kat sini ambil tu dia macam kat Krabi mau kalah macam kat Phuket. So Abawi naik atas tu, kita ambil pemandangan dari atas, kita tengok macam mana pemandangan sebenar. Abang tu betul-betul prank Abawi ke betul ke tak tahu. Kita naik kejap. Sebab tadi kat sana pun dah nampak cantik dah. Kalau Abawi tahu kena naik macam ni kan,
Patutnya Baby pakai kasut kan? Kasut sukan. Ha. Oh, betul lah. Ni memang tempat tersorok ni. Serius. Sini. Ada 2 penyu yang Baby tanya abang tadi. Satu penyu besar yang mula-mula kat depan tu, yang penyu kecil pula kat sini. Sekarang ni Abawi dah kat pantai. Bila datang pantai ni, satu benda yang wajib Abawi buat ialah celup kaki. Dan celup badan. Tapi kalau celup badan tak boleh sebab Abawi tak bawa tuala, tak bawa baju ekstra, seluar ekstra tak bawa semua. So celup kaki tu wajib. Okey. Jom. Hai. Kat Kuantan ni, geng. Basah pula kereta ni. Geram. Dia bukan kenapa, sebab dia kat sini tak ada orang. Satu je, geng. Satu je Abawi nak cakap. Kat Kuantan ni, Abawi ada buat research sikit lah. Kat Kuantan certain area ni dia ada ubur-ubur, jellyfish. Sekarang ada musim dia. Dia ada musim dia, jellyfish tu. So kalau korang sebelum korang nak mandi tu, nak belasah mandi tu, korang kena tengok betul-betul. Korang tanya orang-orang yang kat apa, tepi pantai. So korang tahu lebih ada ke tak, selamat ke tak nak pergi berenang tu. Especially bawa adik-adik kecil kan, kanak-kanak tu. Satu benda Abawi nak berpesan juga, kalau korang datang sini, korang tahu bidah Abawi ni meletup kan, tolong jaga kebersihan. Abawi minta tolong, kebersihan mestilah dijaga. Korang janganlah buang sampah kat sana, kat sini. Sebab sekarang ni korang tengok, satu sampah pun tak ada. So kalau korang lepas, sebab Abawi tahu on the way datang sini ni, dia ada banyak gerai-gerai makanan kat tepi kiri kanan. Jual air lah, jual sate, jual loceng, jual akok, bahulu, macam-macam lah. So kalau korang dah beli tu, tolong, sebab kat sini tak ada tong sampah. So bila korang dah masuk dalam sikit, tolong jangan buang sampah merata-rata. Simpan, bawa balik, buang kat tong sampah. Okey, kita kena jaga kita punya alam sekitar. Itu saja konten Abawi untuk hari ni. Jangan lupa like video ni, komen, dan jangan lupa juga untuk tekan subscribe button. Abawi jalan jauh ni, tahu tak? Demi korang. Penat, badan dah berpeluh tadi. Jangan lupa subscribe dan tunggu untuk konten seterusnya pula.